warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami ingin membincangkan tentang insan guru profesional dari bidang bahasa Melayu serta bidang sebagainya. Siapakah guru bahasa Melayu yang kami pilih? Guru bahasa Melayu yang kami pilih ialah Puan Haja Azlaila binti Zamsuri yang telah berkhidmat di sekolah selama 26 tahun di 8 buah sekolah. Beliau berumur 49 tahun. Pada awal pendidikan, beliau telah bersekolah di SK Seri Layang-Layang Kiri. Pada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, beliau telah melanjutkan pelajaran beliau di SMK Seri Layang-Layang Kiri, Parit Perak. Pada bidang diploma, beliau telah melanjutkan pelajaran beliau di Institut Perguruan Kintar Ipoh dalam bidang diploma Bahasa Melayu dan Sains. Apakah pendekatan yang digunakan oleh Cikgu Azlaila untuk menarik minat muridnya dalam PDPC Bahasa Melayu? Pendekatan yang digunakan oleh Cikgu Azlaila adalah pendekatan terbeza. Pendekatan terbeza terbagi kepada 3, iaitu dari segi kumpulan, latihan serta masa. Dari segi kumpulan, pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu pelajar yang cemerlang, pelajar sederhana dan juga pelajar lemah. Manakala latihannya berbeza. Contohnya, pelajar yang cemerlang akan diberi latihan membina ayat, manakala pelajar yang lemah hanya akan mengisi tempat kosong walaupun di bawah satu objektif yang sama, iaitu membina ayat. Antara aktiviti yang digunakan oleh Cikgu Azlaila dalam PDPC-nya adalah dengan menggunakan inovasinya sendiri, iaitu inovasi roller abad. Inovasi ini digunakan untuk mengajar pantun. Manakala Cikgu Azlaila juga menggunakan traffic light yang mewakili tahap konektif pembelajaran pada hari itu. Seterusnya adalah peta iting yang turut digunakan untuk mengajar karangan. Cikgu Azlaila sangat setuju dengan penggunaan teknologi dalam PDPC Bahasa Melayu. Hal ini kerana dengan adanya teknologi, kita dapat menggunakan YouTube, Wordwall ataupun Canva untuk mengajar anak murid membina ayat. Cabaran yang dihadapi oleh Cikgu Azlaila dalam PDPC Bahasa Melayu adalah yang pertama, penguasaan Bahasa Melayu standard pelajar yang berkurang akibat daripada pengaruh dialek mereka, dan yang kedua, penguasaan tata bahasa mereka yang kurang seperti penulisan huruf besar dan huruf kecil, dan yang ketiga adalah mereka yang tidak reti membaca suku kata. Baiklah, pelbagai strategi yang dilakukan oleh Cikgu Azlaila bagi memastikan murid-murid dalam kelas sentiasa berdisiplin. Yang pertama, Cikgu Azlaila mengingatkan agar para guru perlulah menyediakan bahan-bahan pengajaran dari awal lagi dan perlu memastikan bahan tersebut adalah lengkap. Cikgu Azlaila melaksanakan pentaksaan dalam bilik darjah untuk bahasa Melayu dengan menggunakan konsep PBD, itu pentaksaan dalam bilik darjah. Beliau memberikan band bagi setiap murid untuk memastikan tahap pencapaian setiap murid. Contohnya band 1, band sehinggalah band 6. Bagi mereka yang mencapai tahap yang paling tinggi ialah band 6. Kemudian, bagi bentuk pentaksaan yang paling berkesan untuk Cikgu Azlaila ialah dalam bentuk penulisan. Bagi Cikgu Azlaila, dalam pengajaran penulisan lah beliau dapat menilai tahap keberkesanan pembelajaran beliau. Menurut Cikgu Azlaila, cabaran utama guru bahasa Melayu sekarang ialah murid banyak menggunakan bahasa rojak atau bahasa campuran disebabkan oleh pengaruh media sosial. Bagi menarik minat murid untuk belajar bahasa Melayu, Cikgu Azlaila percaya bahawa guru haruslah sentiasa kreatif dalam menyediakan bahan bantu mengajar. Baiklah, apa pula ciri-ciri kepribadian seorang guru yang berjaya? Yang pertama, menurut Cikgu Azlaila, seorang guru bahasa Melayu mestilah mempunyai ilmu bahasa Melayu yang tinggi. Yang kedua, mempunyai kesabaran. Yang ketiga, sikap yang kreatif dan proaktif dalam pengajaran. Dan yang terakhir, berdisiplin dan konsisten. Apakah pula harapan Cikgu Azlaila terhadap guru bahasa Melayu pada masa akan datang? Yang pertama, terus memperjuang dan memartabatkan bahasa Melayu. Yang kedua, berazam untuk mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu di pesada dunia. Dan yang ketiga, memastikan teknologi tidak menenggelamkan kepentingan bahasa Melayu. Dan yang keempat, mengangkat semula nilai tradisional bahasa Melayu seperti pantun, seloka, gurindam dan juga sajak. Sebagai penutup, Cikgu Azlaila telah menekankan 4 teras utama kepada bakal pendidik. Yang pertama ialah kecintaan terhadap bahasa Melayu. Kecintaan pada bahasa Melayu perlu lahir dalam jiwa, bukannya perkara yang dibuat-buat. Yang kedua, dari segi penguasaan ilmu. Penguasaan ilmu, setiap bakal pendidik perlu mencari pengetahuan dan ilmu yang baru supaya dapat mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, dari segi pedagogi yang berkesan. Baiklah,
Insan guru profesional daripada luar bidang yang kami telah pilih ialah Encik Muhammad Ridwan bin Ali yang merupakan guru cemerlang bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Farid Bunga Tangkak Johor. Beliau telah berkhidmat selama 17 tahun di 5 buah sekolah. Beliau juga merupakan alumni UPSI pada tahun 2008. Beliau merupakan anak jati Pahang. Sekolah pertama beliau berkhidmat ialah Sekolah Sun Siu di Sandakan, Sabah. Dorongan utama beliau ialah ibu bapa beliau kerana ibu bapa beliau sangat memberikan semangat beliau untuk menjadi guru profesional dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Pendekatan yang digunakan oleh Cikgu Rizwan dalam sesi kaunselingnya ialah yang pertama, pendekatan humanistik. Melalui pendekatan ini, sesi kaunseling yang dijalankan dengan murid akan berjalan dengan lebih lancar. Melalui pendekatan ini juga, guru tidak akan pilih kasih dan mereka akan menerima serta membantu klien yang datang dengan hati yang terbuka. Keberkesanan bagi pendekatan humanistik ini adalah apabila seorang murid yang dahulunya malas datang ke sekolah, tetapi apabila pendekatan ini dilakukan kepadanya, Cikgu Rizwan berjaya membuatkan murid tersebut hadir 2 minggu berturut-turut tanpa rekod ketidakhadiran, serta murid ini telah pun hadir ke peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Bermain sahibah. Permainan ini digunakan kepada murid yang tidak mahu bercakap atau memberikan kerjasama semasa sesi dijalankan. Murid akan menyatakan perasaan yang terbuku di dalam diri mereka dengan menyusun huruf di atas papan sahibah. Apabila guru bertanya kepada murid, apakah perasaan yang paling mendalam atau paling besar dalam diri mereka ketika ini, dan murid menjawab perkataan marah, guru akan mengira markah yang diperolehi oleh murid berdasarkan binaan kata tadi. Sekiranya tahap atau markah tersebut hanya sedikit daripada binaan kata perasaan yang lain, maka murid akan mula bercakap untuk meluah. Aktiviti terapi inovasi Cikgu Rizwan ini telah dinobatkan sebagai pemenang pingat emas peringkat kebangsaan. Baiklah, berbagai perancangan yang dijalankan oleh Cikgu Rizwan untuk menjalankan sesi kaunseling bersama pelajar-pelajar beliau. Cikgu Rizwan telah memberikan jadual perkhidmatan beliau kepada setiap kelas yang ada di sekolah tersebut. Oleh itu, pelajar-pelajar yang ingin berjumpa dengan beliau untuk menjalankan sesi kaunseling boleh memeriksa jadual tersebut, kemudian baru boleh berjumpa dengan beliau. Kemudian, berbagai langkah-langkah atau proses yang dijalankan oleh Cikgu Rizwan bagi sesi kaunseling. Pertama, membina hubungan antara pelajar dan Cikgu Rizwan dengan menanyakan keadaan kesihatan dan sebagainya. Kemudian, Cikgu Rizwan juga membuat penerokaan terhadap murid tersebut dengan menanyakan masalah mereka dan sebagainya. Seterusnya, bagi menguji ataupun menilai keberkesanan sesi kaunseling yang dijalankan, Cikgu Rizwan menyatakan bahawa terdapat 2 cara, iaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, apakah pula cabaran utama dalam melaksanakan teknik bimbingan dan kaunseling? Menurut Cikgu Rizwan, agak sukar untuk beliau mengendalikan sesi dengan murid berlainan kaum. Murid bangsa lain kurang fasih berbahasa Melayu dan mereka tidak benar-benar bersedia untuk bercerita. Respon murid juga terlalu ringkas sehingga menyukarkan proses kaunseling itu diadakan. Seterusnya, apakah pula penyesuaian teknik bimbingan dengan keperluan semasa? Beliau telah menggunakan aplikasi teknologi seperti Kahoot dan juga Quizzes. Cikgu Rizwan juga mewujudkan sesi kaunseling yang menyeronokkan dan juga interaktif. Beliau juga telah memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan potensi melalui aktiviti seperti permainan, dan akhir sekali beliau menekankan pendekatan yang sesuai dengan keperluan emosi murid pada masa kini. Cikgu Rizwan menekankan nilai profesional dalam kaunseling. Antaranya ialah etika kerahsiaan, hubungan baik dengan murid, guru dan komuniti, serta jaringan luar dengan pihak polis dan kolej. Apabila sesi kaunseling dijalankan, beliau akan mulakan sesi tersebut dengan perjanjian kerahsiaan, iaitu semua perbincangan akan dirahsiakan. Namun begitu, jika isu tersebut membahayakan murid tersebut atau orang lain, maka beliau akan merujuk kepada pihak yang terlibat demi keselamatan semua. Sebagai penutup, perkongsian daripada Cikgu Rizwan sebentar tadi telah membuka mata kami tentang realiti dunia perguruan. Beliau menegaskan bahawa menjadi seorang guru perlu mempunyai jiwa dengan murid, bukan sekadar hanya datang mengajar. Laluan kerjaya yang telah dikemukakan beliau boleh dijadikan panduan kita semua.